Okey, kali ni kita cerita tentang data type. Data type untuk input dan output dalam MQL file dan MT5. Data type ni basically sama je. Kalau korang pakai lain-lain language, contoh PineScript untuk TradingView ataupun Python ataupun apa-apa sahaja, sebab format ni biasanya universal, dia macam dah shake hand. Okay, ini data type dia. Korang kalau nak pakai macam ni lah kan. Tapi ada juga yang bingung sikit, dia buat style dia sendiri, tapi basically sama. So kalau korang faham benda ni, korang boleh je nak buat coding ataupun programming untuk apa-apa sahaja. Okay, HTML ke, Java ke, C++ ke, okay, apa-apa saja. Tapi kita cerita tentang MT5 ataupun MQL5. Data type ni dia ada beberapa tau. Contoh kat sini saya buat double integer. Okay, inilah data type. Tengok dekat sini, double integer. Dan kita ada lagi contoh string. Nanti saya cerita string nama EA contoh. Okay, dan kita ada date time, tarikh, entry contoh. And then ini yang asas lah. Banyak lagi sebenarnya, uchild, string, semua. Tapi kita pakai yang basic ni pun dah okey. Kita tahu yang basic ni pun okey. Okey, yang pertama, yang kat depan ni yang kali biru kalau MQL5 ataupun MQL4, yang kali biru kat depan ni double in string datetime ni, itu adalah data type. Data type, kalau korang tersalah type, dia tak akan keluar color tu. Dia akan keluar color lain, string je kan. Dia akan keluar color hitam lah. Kalau kat saya setting. Okay, kalau keluar color biru, maksudnya betul. Okay, color ni bermaksud benda ni dah disettingkan sebagai default function ataupun kita panggil bahasa mudah API dia kan, bahasa mudah. Okay, nak faham, janganlah nak lebih-lebih sangat. Okay, jadi benda ni dia pertama, dia tak boleh diguna pakai untuk barang lain. Korang nak pakai balik string tu untuk benda lain tak boleh. Memang dia dah khususkan string ni untuk apa, int ni untuk apa. Dia dah khusus tau, dia dah khusus. So kita nak kena faham lah. Okay, sekarang data type double ni bermaksud kat sini adalah contoh korang nak letakkan apa-apa sahaja yang ada perpuluhan nilai. Double adalah nilai perpuluhan. Contoh 0.01. Biasanya kita akan gunakan dia untuk price. Okey, price candle, price indicator ataupun apa-apa sahaja yang ada titik perpuluhan, kita akan pakai double. Okey. Integer ni pula adalah nombor genap yang bukan titik perpuluhan. Contoh 1 ataupun 10. Okey. Dan biasanya kita gunakan dia untuk take profit, stop loss ataupun jarak layer ataupun multiply. Biasanya kita pakai double. Ataupun apa-apa sahaja yang memerlukan numbers yang tiada titik perpuluhan. Tapi kalau contoh kita tersalahan, contoh kita katakan kita letak kat sini 1 ataupun 1.0, tak ada masalah pun, sebab dia tetap bagi tahu satu adalah 1.0, tetap titik perpuluhan. So tak ada masalah korang nak buat macam tu. Korang pakai double tapi korang letak 1, dia faham macam tu lah. Okey. Katakan ini take profit 10 kan, tapi korang letak 0.0, ni akan ada bermasalah sikit lah. Kita tengok. Okey, tak ada masalah. So boleh, tak ada masalah. Tapi dia tetap akan pakai ini titik perpuluhan 0 ni ataupun 01 ni, dia tak akan pakai. Kita akan gunakan nilai tu baru ada
truncation of constant value from double to integer. Dia bila dia keluar error, okay, kita tengok kat sini dia keluar error. Truncation of constant value from double to in. Truncation tu korang nantilah, truncation tu apa benda, bahasa mudah dia ini dengan ini, itu je lah bahasa mudah dia. To integer maknanya apa yang kita bagi tu adalah double, tapi sebenarnya dia adalah integer. Dia bagi tahu macam tu. Salah ke? Dalam programming tak bagus lah, tapi boleh je nak jalan je, cuma tetap dia akan ambil nilai ni 10, yang belakang tu dia tak ambil. Yang belakang tak ambil sebab kita lah letak dia sebagai integer. Kat sini mungkin yang menjadi masalah adalah kalau korang nak benda tu memang sebenarnya adalah double. Contoh korang pakai price ataupun indicator ataupun apa-apa saja yang ada double tu kan, price lah biasanya. Memang korang nak pakai nilai kat belakang dia tu, tapi korang define dia sebagai integer. Mungkin dia punya calculation dia ataupun formula dia akan jadi lari lah. Lepas tu korang tengok kenapa salah. Okey, faham bila kita betulkan balik, okey, dah hilang dah. String adalah stock law pun sama je. String adalah perkataan. Kita ada lagi banyak benda lain. You child, okay. You child nama panjang, ataupun kita ada lagi long dia tak kat sini. Float ada maksud dia long dia nama lagi panjang. Okay. Contoh, okay, string bermaksud perkataan apa-apa sahaja perkataan, kita akan menggunakan format string. Dan dia ada satu benda yang penting untuk string ataupun perkataan ni, kita kena type dia dalam double bracket. Nampak tak double bracket ni? Saya malas nak zoom dia semua ni. Okey, nampak tak? Okay, dalam double bracket ini. Lepas tu dalam ni barulah kita boleh tulis apa sahaja. EA, contoh kalau kita nak buat EA kan, kita nak letak nama dia kan, nama dia kita gunakan string. Jadi kat dalam ni kita bagi input dia, nama tu apa, Gaban kuasa 3. Contoh so apa-apa sahaja yang dalam ni adalah string. Dan yang paling penting adalah dia kena buka dan dia kena tutup. Jadi kalau korang buka tanpa tutup akan keluar error dan dia akan color lain. Dan kalau korang buka lupa tutup, yang lain-lain pun akan jadi hijau untuk baris itu. Python dengan MQL5 dia ada style dia masing-masing. Okay, tapi jadi dia akan jadi error lah kalau kita buka. Okay, dia akan keluar error kat sini. Korang tengok closing code expected. Closing code expected, nama panjang unexpected token. Wah, pening banyak benda, 15 warning bang. Padahal satu je masalah korang, error korang satu je. Tak tahu nak buat macam mana, tekan je kat sini, dia akan pointing terus dekat mana yang problem tu. Dan korang bacalah. Kalau sekarang bila dah pandai kan, tengok string betul dah, nama EA betul dah, sama dengan satu kali betul dah, buka hijau tutup rupanya tak ada. Itulah cara korang nak check error. So sekarang dah tak ada masalah, tak ada error tu, tak ada, kosong. Okay, faham? Untuk string ni maksudnya adalah satu perkataan yang tak berapa panjang sangat. Tapi kalau korang nak guna satu perkataan yang panjang, contoh korang suka buat karangan kan, dia tak boleh pakai kat string, dia kena pakai dekat long ni. Dia boleh menggunakan perkataan yang lebih panjang. Contoh korang nak buat karangan kat situ, nak buat ayat, full margin masuk sekarang, habiskan margin, panjang perkataan dia kan. So dia kena pakai long lah. Tapi biasanya dia tak tulis pun panjang-panjang macam tu. Okay, date time, tarikh lah.
Tarikh dia adalah format tarikh dia tu. Macam mana yang kita nak pakai ni semua basically 20, 25 titik, basically macam tu lah. Dia adalah format dia. Itulah saya cerita. Semicolon expected kat mana ni? Alamak. Ni adalah dia punya cara nak tulis dia tu nanti. Itu kita belajar guna. Tapi bila kita menggunakan date time, bermaksud kita nak assign value kat dalam tu adalah tarikh. Apa penting benda ni? Kalau kita buat indikator, contoh indikator ataupun kita buat EA, kita nak tahu tarikh dia masuk ke apa benda lah sekali. Ataupun kita nak check hari ni log size aku dah total berapa, ataupun hari ni aku dah create berapa banyak layer untuk hari ini saja. Contoh benda-benda macam tu lah. Kita perlukan tarikh, maklumat tarikh. So kita menggunakan date time. Dan yang kedua, biasanya lah untuk indikator, bila kita nak buat indikator kat bawah ni ke, ataupun kotak kat sini, kita memerlukan tarikh. Tarikh dekat sini bila dekat mana kita nak letak kotak tu, kita perlukan dua maklumat kalau kotak lah. Satu adalah tarikh mula dan tarikh habis. Kita nak buat point A dengan point B. So boleh je point A dekat sini, point B dekat sini. Maknanya tarikh dia ke belakang ataupun tarikh dia ke depan. Terpulang itu dalam coding. Dan dia punya price dia. Price dia. Faham So itulah sahaja untuk data type.